Assalamualaikum, hai. Jom kita sambung bab 7, adaptation of plants in different habitat. Adaptation tu maksud dia macam mana pokok tu diorang evolve dan diorang ubah ciri-ciri dekat badan diorang supaya diorang boleh hidup dengan selesa dekat habitat yang pelik-pelik, habitat yang berbeza ni lah. Jadi first, mari kita tengok dulu classification of plants based on the habitat. Yang ni awak kena be careful kalau keluar exam. Classification, sebab pernah student dia confuse macam kita belajar dalam chapter 6. Chapter 6 kita ada classification, perkelasan juga, tapi yang ni secara umum. So generally plants can be divided into non-flowering dengan flowering plants. Ini classification generally. Bab 3 kan kita belajar pasal nutrition. Kita ada classification based on nutrition. Kita ada carnivorous plants, kita ada parasite dan juga epiphyte. Jadi kalau dia cerita classification based on habitat, inilah 4 group dia. So jom kita tengok kumpulan pertama. First dipanggil sebagai halophyte or halophyte. So the word halo come from the Greek word means garam. Jadi diorang ni duduk berdekatan dengan kawasan laut. Diorang terdedah dengan air laut yang tinggi dengan salt concentration. That's why kita panggil dia halophyte. Jadi contohnya mangrove or pokok bakau. Untuk bab 7 kita hanya sebut mangrove sahaja. Nanti bab 9 awak akan diperkenalkan dengan beberapa spesies pokok bakau. Okay. Next kita akan tengok diorang punya adaptation in detail lah. Okay, second group. Nampak air kan? Air hydro. So itu ialah hydrophyte. Phyte means tumbuhan, hydro means air. Jadi kita akan tengok certain example macam teratai and then hydrilla species yang ni yang duduk tenggelam dalam air, dan juga kawan dia Elodia pun tumbuhan tenggelam juga. Macam teratai dia floating, dia terapung Untuk nama saintifik kita kena gariskan dekat perkataan tersebut. Macam teratai bukan nama saintifik, ini perkataan bahasa Melayu. Lotus pula bahasa Inggeris, so they are not scientific. Jadi untuk perkataan saintifik nanti saya akan jelaskan lagi detail kenapa kita kena garis dalam chapter 8 ya. But to give you some idea, ini macam contoh Paramecium aurelia dengan Paramecium caudatum. Diorang dua ni merupakan spesies yang berbeza untuk Paramecium. Jadi SP dekat belakang tu apa maksud dia? SP stands for species. Kadang-kadang kita tak nak serabut nak tulis aurelia dengan caudatum ni. Jadi kita simplify dengan menulis Paramecium SP. Sebutan dia kita sebut Paramecium species. That means kita tidak menspecify spesies yang mana satulah. But don't worry, yang ni nanti bab 8 kita akan belajar. At this stage awak just take it, kalau nama saintifik kena garis dekat bawah perkataan tu. Okay, kita gerak pada grup yang ketiga. Grup ketiga dipanggil xerophyte. Xeros from the Greek word maksud dia kering, dry, macam contoh desert Kadang-kadang soalan mungkin boleh tanya pasal kawasan tundra, kawasan banyak air siapa semua tu kan. Sejuk, tundra tu tidak semestinya dia banyak air. Tundra can also be dry juga So kita akan tengok contoh macam cactus, kurma and then agave. Agave ni pun nama saintifik juga. Ini macam orang do extract dia punya nektar atau madu dia buat agave syrup tu kan, as a sugar substitute tu. Alright, so 3 grup. Kita gerak pada Kita gerak pada grup yang keempat. Nampak macam kawasan dekat kampung kat Malaysia tu je. Kita kan Malaysia iklim khatulistiwa, tak sejuk sangat, tak panas, tapi panas lah juga. Cuma dia iklim sederhana kita kata. So sederhana tengah-tengah meso. Kan kita ada exo, meso, endo semua tu kan. Meso mean tengah-tengah or sederhana. Jadi basically awak boleh senaraikan kita punya tumbuhan-tumbuhan buah-buahan tempatan lah. Sebab diorang ni iklim sederhana. Dan itu 4 kumpulan